Shopee ni memang random gila. Daripada Hospital Sultan Aminah tu ke Zeus Coffee Kebontir ni 5 kilo. Nak ikutkan kalau aku biasanya 5 kilo tu aku cancel. Tapi disebabkan isu cancel aku dah pakai banyak kan. Leceh lah nak isi borang. Nanti nak kena tunggu lagi kan. Kemungkinan aku menunggu tu mungkin kalau aku ke sini dah settle lah. Map tak dapat detect shortcut ni. Biasanya kan dia suruh lalu sini. Tapi hari ni aku guna jalan ni dia tak dapat detect. Kau tengok jalan dia. Oh. Rumah dia tak tinggi ni. Naik tangga je. Shopee. Dapat RM3 lebih. Aku pick up tadi dah 5 kilo. Hantar ke sini dah berapa kilo.